Cantik palsu daripada kaca, elok dihias di atas meja. Jambatan ilmu, amalan membaca, ilmu di dada, jelajah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Irsaina Zahra binti Zulkarnain. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Serteng Ilir, Batu Kikir. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Hari ini saya akan kongsikan tentang sebuah buku yang saya sukai dan mempunyai isi-isi yang menarik untuk dihayati bersama. Jadi ayo, buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini berjudul Kami Budak Hijau. Buku ini ditulis oleh Intan Delisa dan diterbitkan oleh Ana Muslim Sendirian Berhad pada 2016. Buku ini mengandungi 128 halaman bercetak. Saya memilih buku ini kerana jalan ceritanya yang menarik, tidak membosankan dan bahasa yang digunakan oleh penulis amat mudah difahami. Jalan cerita Kami Budak Hijau adalah mengisahkan tentang dua orang sahabat baik yang bernama Zu dan Lisa. Lisa berimpian untuk menjadi seorang pengawas pusat sumber sekolah kerana dia adalah seorang yang suka membaca. Namun, tidak pula bagi Zu. Dia hanya ingin menjadi seorang pengawas pusat sumber kerana hanya mengikut keinginan Lisa. Mereka berdua adalah calon pengawas pusat sumber sekolah. Pada hari temuduga, gurunya telah meminta Lisa untuk menunjukkan buku nilam miliknya. Alangkah terkejutnya Lisa apabila mendapati buku nilamnya telah basah. Sebenarnya, sebelum hari temuduga mereka, Anis telah menghasut Zu untuk merosakkan buku nilam milik Lisa. Tanpa berfikir panjang, Zu terus sahaja bersetuju dengan rancangan Anis. Anis ialah sahabat Lisa ketika bersama-sama tinggal di rumah anak yatim. Kejayaan Lisa dalam pelajaran dan dapat menjadi seorang pengawas pusat sumber sekolah telah membuatkan Anis iri hati terhadapnya. Namun, Lisa ingin sekali berbaik semula dengan Anis. Namun tidak bagi Anis. Dia tidak ingin berbaik dengan Lisa. Jadi, semakin banyaklah rangsangan keji Anis untuk memutuskan persahabatan mereka. Persahabatan Zu dan Lisa renggang akibat hasutan Anis. Pada suatu hari, Anis telah dipaksa oleh ibunya untuk pergi ke rumah anak yatim yang pernah didiaminya dahulu. Pertemuan Anis dengan seorang bayi berumur 6 bulan telah menimbulkan rasa betapa bertuah dirinya kerana dapat merasa kasih sayang ibu dan ayah walaupun hanya seketika. Sejak pertemuan itu, Anis merasa kesal dan ingin memohon maaf kepada Lisa. Anis bertemu Lisa dan memohon maaf atas kesilapannya selama ini. Zu juga turut menyesal kerana terlalu mengikutkan perasaannya sehingga sanggup memutuskan persahabatan mereka yang sejak dari bangku sekolah itu. Kelebihan yang terdapat pada buku Kami Budak Hijau adalah jalan ceritanya yang ringkas tetapi memberikan banyak pengajaran kepada para pembaca. Pengajaran yang saya perolehi daripada buku ini adalah jangan sesekali berbuat jahat kepada orang lain kerana ianya akan merugikan diri sendiri. Sebaik-baik sahabat adalah yang elok budi pekerti. Orang baik memacu kuda, kuda dipacu deras sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.